Assalamualaikum. Rok ni kita ada 3 resipi pula bagi-bagi kok sai-sai dah. Nak ada menu potek tu kita mai tengok sekali dah. Resipi mula-mula ke ikan kembung singe. Cara lagu mana kita mai tengok sekali dah. Mula-mula kali kita buat air masuk dulu dah. Air ni kita buat dalam makuk dah sebab kita nak buat makuk ni dah. Agak dalam makuk ni boleh dah. Lepas tu kita masuk dalam kuah ataupun kuah dah. Lepas tu serah. Lepas serah bu asal lugu ataupun asal keping ada. Lepas tu bu halia masuk sikit. Lepas tu bu bawang putih dengan bawang merah masuk dah. Serah dengan kuah ni tu bu lebih sikit tak apa dah. Sebab yo we kuat sikit bahu yo. Singa fok demo buat air bu gopo tik. Cuba komen yak bawah tik dah. Lepas tu kita tunggu we air apa gelegak molek tu dah. Ni dah air gopo gelegak molek dah ke. Kita main bu kakah yo rasa yo dah gopo tik kita bakar dah. Mula kita bu sakar. Lepas tu kita bu baking sikit masuk ataupun haji dah. Lepas tu garam Garam ni kita bakar le 2 sudu dah. Lepas bu kakah kita kucah-kucah we kakah cu molek tu dah belum kita nak bu ikan dah. Agak boleh dah kita make kembung kita bakar bu masuk dulu dah. Ni kita bakar dalam 2 ekor dah. Kalau pio ada cara buat sedap lagi cara buat rok. Boleh komen oyak bawah dah. Lepas tu kita tunggu weekend kembung gopo masak molek dulu dah belum kita nak kek dah. Agak tu kek kembung kita masak dah ke. Kita serah kecak dulu tengok rasa lah mana. Betul dengan mulut kita nak rok. Kalau agak tu boleh dah ke kita kek naik dah. Belum nak kek kita buat serang dengan kuah lebih apa dah. Agak tu buat dah ke kita kek buah aku. Ni kembung itu singai ke kembung kita. Cara tak payah ni sup ni. Kalau pi nak terawak boleh kita dah. Lepas tu kita boleh lada atas sebab saya tu tak akan lada dah. Pi nak boleh lada selalu boleh gak. Sudah dah ke kembung singai boleh kita dah. Resipi yang kedua ke air masak halia. Cara lagu mana tu kita mai tengok sekali dah. Cara buat air masak halia rok. Mula-mula sekali ke kita buh minyak masuk dulu dah. Lepas tu buh bawang putih dengan halia. Halia ni kita cicil we air tu dah. Lepas tu kita tumis Tumis we halia dengan bawang tu naik bahu dulu dah. Agak boleh dah ke buh isi air masuk. Ni kita bakar air pohon dah. Kalau pi nak bakar sayap pun boleh juga dah. Lepas tu goreng we atau kulit air tu masak sikit dah. Agak atau kulit air kita masak dah ke kita buh halia. Halia ni kita potong dipanjang-panjang nipis-nipis dah buh masuk. Lepas tu goreng we halia tu masak sikit. Mudah-mudah we atau halia tu naik bahu dah. Kalau tak naik bahu tak jadi we kena naik bahu dulu. Agak boleh dah ke kita buat air masuk. Air ni kita buat dekat senduk dah. Lepas tu goreng dia sikit dah. Rebuh air we kata air tu masak dulu. Ni air kita masak dah. Kadang ni kalau masak ni nampak tu. Lepas tu mai tengok sayur yo gopo tak kita buh dah. Sayur yo ke kita buh lada bawang besar terus masak buh masuk. Kalau pi ada bawang buh tik dah. Lepas tu kakah yo ke sakar dalam 2 sudu kita bakar. Baking ni sikit je suka hati ada baking dah. Lepas tu sok cirai dalam sudu. Sok cili dalam sudu juga kita buh. Lepas tu buh sebut kunyit sikit masuk. Lepas tu acicak je kita bakar dalam 2 sudu lebih sikit-sikit dah. Tak kena banyak dah. Lepas tu jangan lupa dah sok hijau ataupun sok potong dah. Cah lebih kali cah dia dah. Lepas tu goreng we siapa kakak tu cuwi atau kakak serah masuk le air dah. Lepas kalau pi kena menu ni tolong kecil tekelai kita tak dah. Goreng we siapa sayur apa masak molek dah. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu serah kecak lu tengok lah mana. Kalau rasa sedap dengan mulut kita nak lah ke kita boleh lah kek buah pinggir dah. Cara tak payah ni. Kalau piyah nak buat tak payah gopo rok. Boleh komen tanya. Kalau kita nampak kita jawab dah. Air halia kita kodang ni yo. Kalau piyah dia dah bawang pun dah bawang masuk tak dah. Lepas tu roi dan pakcik dia sikit dah. Ni air masak halia kita. Sudah dah. Boleh gitu dah. Lepas tu resipi yang terakhir. Resipi yang ketiga dah. Udah tom yum putih. Style kita dah. Lepas tu mari tengok cara buat tu lagu mana dah. Mula-mula kali ke kita masuk air dulu dah. Kalau nak bakar air sup tak apa, air putih pun tak apa. Ni kita bakar dalam 2 senduk dah. Lepas tu kita masuk dia tu akak pakcik kuah serah. Buh masuk.
Lepas tu bawang merah, bawang putih dah 50, jangan lupa dah. Lepas tu kita tunggu air tu masak dulu, mudah air gelegak dah. Kalau nampak air sikit, amat air masuk sikit tak apa. Dah tu tunggu air gelegak pada dulu dah, belum kita nak masuk kakah je dah. Udah masa ni tak payah buh lagi. Ni air tergelegak dah ataupun air didik dah. Kalau orang panggil salah, royak tik lah dah. Mula-mula buh sakal dah, sakal dalam 2 sudu. Baking ni sikit je, suka hati dah. Lepas tu garai tu bakal dalam 2 sudu juga dah. Lepas tu tunggu kakah cu pun molek rak. Agak tu boleh dah ke, kita bu udang masuk dah. Bu udang masuk. Udang ni ikut nak koyak kulit boleh, saya koyak pun tak apa dah. Tunggu udang masak sikit dah. Lepas tu kita bu terus masuk dah ataupun tomato dah. Tunggu terus masak sikit dah. Lepas tu kita mai perah selima masuk dah. Ni kita bakar selima buah dah. Dalam 2-3 ulah lah buah dah. Suka lah ikut suka masak berlebih dah. Lepas tu kita buah susu masuk dah tom je kita dah. Buka api biar tergelegak sikit je. Lepas tu kita boleh lah kek masuk, boleh makuk dah. Kalau nampak tom je kita siapa sangat tahu buat kena. Mudah je. Kita buat serang dengan kuah subik. Tak retu je, tak payah li sebab kita rebus mi air je saja je dah. Kita tak makan lah lepas dah ni dah. Pas kalau biar atau menu ni jadi tak jadi boleh tolonglah komen royak bawah tak dah. Ni tom je udah putih tak sebedah buat kok saya makan. Kalau pian nak terah boleh gitu terah.